Assalamualaikum. Hari ni cucu abang nak kongsikan satu resipi mereka budak-budak Gen Z ni senang sangat nak buat, iaitu Coco Crunch madu. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni kami akan tunjukkan resepi untuk buat cornflake madu yang simple. Semudah ABC. Ingredient dia kita guna buttercup ni. Nak guna original sahaja boleh, ataupun kita guna original salted. Sebab nanti tak payah bubuh garam dah. Lepas tu kita guna madu ni. Ni dah separuh sebab dah buat dah hari tu. Kita guna setengah cawan. Okey. Cornflake ni kita beli je cornflake, sama ada nak beli cornflake yang Nestle tu tak pun, beli yang biasa je. Okey, cairkan dulu butter ni. Dengan madu yang kita begitulah. Cair dia bagi sebati dong. Butter ni kita letak 125 gram. Lepas tu kita cairkan dengan madu setengah cawan. Okay, cairkan sampai dia sebati ya. Tunggu dia sejuk sekejap, lepas tu baru kita campurkan dengan cornflake kita. Letak sikit dulu. Nanti kita letak sos. Sos pula. Nanti kita letak apa ni? Madu ni. Lepas tu kita alamak. Sana ambil satu lagi sudu pada situ. Satu lagi sudu. Oh, sorry. Ibu dah boleh ambil ke benda? Lagi air gaul dengan tangan. Dengan tangan pun boleh? Duk ah. Geram. Dia punya resipi dia, satu jelly tu dengan satu botol, 6 kantung masih lagi rasa dia tak. Masih okey lagi, masih okey. Tapi kayak banyak aku tak tahu cerita ni. Tenggelam aku layak tu. Sikit je, apa sikit je. Saya dah sampai tapi dia orang cakap tak apa. Ambil bangkat dulu, khusus ni dia. Dia cerak kata, yang syok nak dibusur ni ada awak. Hak yang cemang. Cepat dah masaknya. Aku takut aku yang bong kalau angkat tau. Ambil tulang pula dah. Ambil tulang kat belakang tak? Ambil tulang pula dah. Ada yang jadi tadi. Apa kerja ni saja apa kau? Itulah sedap. Malaikat kita bang. Oh, bang. Aku dah letih dah. Ni kamu masak ni kan? Apa mereka saya kena bang gila. Masak lilin. Amanda.
130 darjah Celsius.